gerak dulu ke keluar daripada Prey untuk pergi ke satu tempat halal kafe dalam 24 km daripada Bandar Prey. Lebih kurang dalam setengah jam. Okay, goodbye Prey. Goodbye, Prey. See you next time. InsyaAllah panjang umur. Tak naklah datang sini dah. Alamak. Okey apa? Sejuk. Kita pergi tempat lain pula. 24 darjah Celsius. Hari ni cuaca pun okey. Hopefully okey sepanjang jalan. Tapi Prey tu bandar dia bandar besar juga. Boleh lah. Besar Okey tu. lah. Banyak benda, banyak barang semua. Macam Hat Nyai lah lebih kurang. Macam Hat Nyai. Hari ni macam nak berpisah dah dengan diorang ni kan? Dia orang balik ke Chiang Mai, kita menurun ke Pit Sanuluk. Sanuluk. Kita plan untuk ride Pit Sanuluk untuk makan tengah hari ya. Ada tempat dah? Ada dah. Wow. Ada, insyaAllah. Uttaradi. Satu ni je nama macam nama lain. Uttaradi. Nak ambil kat dia orang sikit. Sekejap lagi lah. Tak dapat ni. Tak dapat. Okay. Ni owner kedai ke ni? Mek, ni kat mana ni? Okey. Oh, dia ada buka pintu masuk sana. Oh ada. Boleh je, mana-mana. Masuk dalam. Luas. Oh, tu owner dia. Okay, bye-bye. Damn it. Bye. Bye.
Isi minyak dulu. Apa? Masih banyak. Selamat sejahtera. Okey bro. Masih banyak. Itu minta Macam maaf. sedih lah pula. Apa-apa yang patut. Oh. Okey Jumpa bro. lagi tau. Okey. Bye, jumpa lagi. Kita pergi Fraser Hill pula tau. Okey, bye. Okay, Thank thank you you. so much. Safe right. Okey, bye. Right. Okey, Ju. Halal apa yang patut Okey, bye. Sedih. Okay guys, perpisahan dengan member kita. Dia orang balik ke Chiang Mai, kita orang turun pisah dulu. Okay, bye. Bye-bye. Bye you all. Let's go. Kanan ke kiri? Bye. Oh, diorang ke sana Sama. Sama? Sama. Sedih. Berpisah dengan kawan. Jumpa di KL nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, bye. Kita berpisah di Apa tu? ni Di Pre. Ni tak tahu apa nama tempat ni. Dencai. Mencai. Kita Okey. berpisah di Dencai. Mereka nak Dencai. ke Lampang. Kan? Ya, Lampang dan Chiang Mai. Chiang Mai. Kita pula menuju ke Pisah dulu. Pisanulu. Ya. Terus ke Putaba. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga perjalanan kita dipermudahkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pisah dulu. Putra adik. Lampang terus. Kan? Okey. Kita Pisah ke dulu. kiri. Yes, Pisanulu. Dia orang terus Lampang. Oh, dia orang akan terus ke Lampang. Yes. Nak cakap ke Ampang pula. Bye. Bye-bye. Guys, perjalanan mengambil masa lebih kurang 2 jam jugalah kan? Dalam 153 km lah menuju ke Pisanulu. Kat sini kan tengok ada orang jual macam strawberry, tanam pokok bunga, tanam bunga untuk Tanam jual bunga. lah tu. Banyak tepi-tepi jalan ni. Ya, cuaca kat sini 25 darjah Celsius. Sekarang pukul 10.53. So, seperti biasa kita akan meneruskan. Kita sekarang menurun ya, Bob? Ya, menurun ke arah Bangkok ah. Menurun ke arah Bangkok.
belakang tu tadi ada macam viewpoint kan. Ha. So boleh berhenti kat situ kalau nak ambil gambar. Betul. Siapa-siapa nak ambil gambar sebelum turun ni. Ha. Macam kita tak sempat, kita dah terlambat sikit ni. Kita dah lambat ni. Kita Delay. kejar masa. Ya Zah. Perjalanan ni mesti kena atur kan. Tak boleh main belasah je. Nanti tak sampai nanti. Yes. Welcome to Utradi. Ha, so kita ni dalam distrik Utradi ni, daerah dia. Ha, lepas Utradi ni baru pingsan dulu. Oh, Boleh berhenti tengah macam tu. dia nak suruh kita buat pilihan. Nak ke depan ke, nak kanan ke, nak kiri. Aduh. Okey lah tu. Tapi dia duduk tengah. Itulah dia. Nasib baik tak laju. Itulah. Alhamdulillah. Utradi. Utradi. Circuit Dam. So, we move straight to Pitsanulu. Pitsanulu. Alright. Ni route 11. Route 11. Yes. Pitsanulu. Gelap. Alah, pendek je. Pendek je. Short ride. Apa ni? Cuaca macam ni kan. Ha, yalah. Bawah 30 darjah Celsius. 26. 25. 25. Ha. Pitsanulu nanti lagi sejuk pasal dia naik balik bukit kan. Oh. Dekat kita dia sana. naik balik bukit. Dia area bukit dah sebelah sana. Maksudnya kona-kona jugalah lagi. Ada lagi. Route 11 ni nama hala Pitsanulu ni dah straight lah jalan dia. Nanti hanya belah-belah sana sikit ada corner-corner lah. Dah hari tu dah beberapa hari corner. Ni dah dapat balik jalan lurus. Ni lurus betul ni, jauh ni. Sampai ujung sana tu, nampak? Lurus. So, okey lah. Lurus pun kita tak boleh juga speeding sangat kan. Sebab kawasan-kawasan ni pun banyak je U-turn, sempang-sempang kampung ada je ni. So hati-hati lah. Harap-harap cuaca pun terus macam ni lah, kering dan cerah. InsyaAllah. Amin. Lagi 11 km. Yap. Kita akan sampai ke spot makan lah. Makan tengah hari di katanya apa, Patani. Apa Patani pun tak tahu, nanti kita tengok lah kedai dia macam mana. Okay. Dah tak jauh dah. Kanan Ya, Tengah ke mana ni? kanan. Kanan, masuk kanan. Ada picit. Picit terus. So kita masuk ke kanan. Indochina.
Picit sebelah kanan. Picit. Picit, Picit. Tu Pisanulok. Pisanulok. Okey. Pelik dia punya jalan ni. Oh. Okey. Okey. First time sampai sini? Yes, first time di Pisanulok. Tapi macam banyak saya nampak Ahan Muslim ni. Kedai makan Muslim ni macam ada nampak 2-3 gerai. Kek kau alai nakap? Alai kin kau. Makan nasi kin kau. My mi? My mi tak ada mi. Mi Ahan Muslim food. Kun alai? Kun alai tu apa? Suka hati je. Orang apa? Kun alai. Kun alai? Kun Malay Malaysia. Ceta nak berangan cakap siam pula. Nanti tunggu lagi setahun lagi saya pandai. Okey. Okay, saya belajar lah. Susah sangat. Okey, my pandai. Ni kiri. Airport. Kalau tak larat naik motor, naik je lah kapal terbang Ada airport kat sini kan? ada airport. Pisanulok ada airport okey Maknanya kalau nak pergi Putaba, airport di sini Yes. Cepat. Don't waste your time. Betul. Kita memang nak explore. Betul. Kita first time kita mesti explore dulu. Yes. Alai ni? Sawadikap. Kunceng arai ni? Mi Cheng Cik Ta. Oh, dah pandai sekarang. Mi Cheng Cik Ta. Oh, nama awak apa? Nama awak Cik Ta ya? Bantinai ni? Bantinai nakap? Medai. Medai. Kampung mana awak ni? Awak asal kampung mana? Ni nak sampai dah ni. Lagi 200 meter. Tu masjid. Nampak masjid dah. Okey, nama masjid. Kedai dia sebelah kanan katanya. Masjid belakang bangunan ni. Buka ke tak buka? Tu je. Masjid tu nampak warna kuning tu. Nampak kubah. Nampak kubah. Tak kedai ni, kedai. Kedai nama apa? Patani. Ni Yasmin. Okey. Halal Patani Yasmin. Mana? Cepat. Dia ni kedai nama apa? Patani. Tu ada. I tak tahu Patani tu macam mana nama dia. Ni kedai dia rasanya. Tak ada pun. Oh, atas tu kubah. Iyalah. Rasanya ya ni. Gambar dia sama. Tu. Game motor juga. Tu Patani ni, perempuan ni. Betul Dia cakap apa? Masuk dalam ke apa? Dia tunggu you ke? Yeah. Wow. Macam dia tak tahu je Boleh parking sini ke?
Okey, okey. Assalamualaikum. Wah, inilah kedai kita nak singgah ni. Okey. Alright. Assalamualaikum. Sita, dia sini. Jauh jalanan. Kawan lama. Kawan lama. Kawan lama yang lama memang lama tak jumpa. Tambah tu lagi. Ni kawan lama, kawan dekat mana? Sekolah. Depan. Tak apa lah. Bila dah parking situ lah. Okey, tak ada lah. Waris Sara. Semua waris lah. So, memang lah sini. Okey. Ni kawan sekolah tu. Kawan sekolah. Sekolah mana? SB sama lah kita. SMSB dengan sekolah rendah lah. Boleh bagi. Dalam bahagi. Sekolah rendah lah. Sekolah rendah. Kalau sekolah menengah rasa dia sekolah lain lah. Jadi Dia sekolah IBS sama dengan awak. dia sampai kontri. Sama kontri. Oh, rumah orang Tuan Luhur. Kuantan. Boleh kita faham tu kan? Boleh lah. Faham. Oh, kita belaka lah. Ada hal lah. Kau tengok video daripada Jamburian. Aku. Jamburian. Dapur dia. Sampai gambar tu faham. Gambar. Rumah dia gambar. Kau ngomong pun sama ke Kuantan lah. Tak, sekarang ni first time jumpa ke apa? Ya. Dah berpuluh tahun dah tak jumpa. Jauh dia jumpa. Itulah jumpa di Piksanulok. Malaysia tak jumpa Kita tak jumpa. Padahal duduk KL. Duduk KL. Tapi kita memang plan jumpa Siam. Okey. Hebat lah tu. Waduh. Jumpa-jumpa dah berusia. Berusia. Baguslah. 20 tahun tak jumpa. 20 tahun betul. 20 20? lebih. Lebih kot. Oh, ada dalam grup JB tu. Ada sekali ni. Dengan Syam semua ada kan? Kelih dah tak ingat. Ke ada lagi? Ke tak ada dah? Tak ada dah. Tak ada dah. Ada sikit. Tak apa, nanti kita ada. 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 Ada 79. Ada. Okay, selepas kita lunch tadi dari Pisanulok, sekarang kita nak menuju ke Puthaberg. Semoga dipermudahkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kali ni kita dengan 2 biji motor. Ada belakang. Tengok tu belakang. Tu dia new friend. Tapi bukanlah new friend pun, dia kawan lama Paul. Setelah 20 tahun baru jumpa kembali. Yes. So dekat Puthaberg nanti kita sama dengan dia. Siapa nama dia? Zainullah and wife. Okay guys. Kita meneruskan ke Wang Thong. Jalan lah. Yap. Jalan Wang Thong. Macam-macam nama kita jumpa. Picit. Utradit. Okay. Masih kawasan bukit-bukit lagi kan? Tu depan tu. Oh, Meredam kita bukit. membelah bukit lagi lah ni. Yes.
duk cakap, kenapalah kawasan ni macam bau lembu. Rupanya kita ada lori lembu. Bye lembu. Bye lembu. Patutlah bau lembu. I cakap, kenapa kawasan ni bau lembu? Tengah transport 2 lori, 2 ekor. Dah berapa ekor tu dalam tu? Mau 10 ekor orang tadi. Ya. Elephant Forest Pisanulu. Ni kawan Paul. Yes, my friend. Tu depan tu ada motor pergi turun. Macam mana? Tu depan. Harley. Oh, geng-geng Harley tu. Cabut. Apa ni? Apa ni? Apa dia tulis ni? Apa tulis? Baca. Welcome to Tong Chaling Virtual National Park. Berputar ni dah. Laju sangat. Ni dekat Kauko. Hampir Kauko ni. Sini memang banyak strawberry.
guys. Ni Route 12. Route 12 Depan. Lagi satu kan? Depan. Bukan yang ni kan? Bukan. Ni dia. Route 12. Masuk. Alright guys, sudah sampai. Yang kat bawah Oh tu. Yeza. Masuk Route situ. 12. Dia orang kat mana? Tu TS apa? CSD ke tu? Ramai sini tu. Tu masuk Route 12. Tu dia orang. Mana? Di sebelah kanan. Tu dia. Kita tangkap gambar lah. Yes, you have arrived. Okey. Okay guys, Route 12 hadir so kalau menghala ke Kauko Putaba lalu sini berhenti Route 12 ni bolehlah tangkap-tangkap gambar. Okay, kita nak sambung perjalanan ke Putaba pula. Alright guys, let's go. Cantik juga tempat dia. Okay guys. Route 12 ni dekat Kauko. Bye bye Kauko. Bye bye Route 12. Dah. Okay guys, kita nak gerak daripada PTT Kauko ni ke Putaba. Yes guys, let's go. Perjalanan mengambil masa 1 hour 1 hour 52 km. 52 km. Lebih kurang. Okay. Dah lah depan. Okay guys, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sarana hadza wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina munqalibun. Amin. Oh, ni hotel yang kita pernah duduk dulu kan? Ni Lasia duduk sini. Wow, best. Ni Kauko Kauko. Yes. Tu apa yang atas bukit tu? Tu ada. Apa nama? Apa nama? Pagoda. Apa benda? Kauko. Oh, dah ramai orang berhenti sini Ambil ni lah. ambil gambar ni. Kita dah pergi dah last year. Ni tempat berhenti tu. Baik. Okey.
kawasan Kauko. Kauko. Banyaklah tempat kopi-kopi viewpoint dia kat sini. Esok kita turun, kita ke sana. Ke sana tu ke mana? Itulah ke Konken. 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 Oh, Putabak ke kanan. Ke kiri. Ke kiri. Ke kiri. Salah. Oh, nanti keluar daripada Putabak kita ke Konken. Sebab betul-betul Putabak 28 lagi. 28 km sahaja lagi. InsyaAllah. Aju. Punya corner. Try corner tak ada orang. Jalan macam baru buat pula tu. Dah Tu, siap. Jalan tar baru. Sedap lah. Rasanya kita akan naik bukit tu lah tu. Kemungkinan lah. Ya, berkemungkinan bukit tu. Bukit tu? Yang itu. Oren. Penchaburi, land of happiness for resident and visitor. Land of happiness Happy betul Oh ni ada 7E sebelum naik. Kenapa kat atas tak ada 7E je? Tak tahu lah. Okey. 18 km lagi kita akan naik sampai ke Putabak. Mungkin kat sini bermula lah jalan bengkok-bengkok balik lah. Corner. Jalan straight dah habis dah. Jalan Cameron ni.
Jalan Canberra. Enjoy the scenery. Enjoy the scenery. Banyak strawberry lah agaknya di sini. Iyalah. Hmm. Wow, look at that. Okay, Mam. Okay, Mam. Okay, slowly. Masya Allah. Dia punya lingkaran tu. Fuh. Mencabar eh. You can see guys. Oh cicak. Oh cicak pula.
yes. Kita dah semakin hampir. Sejuk. Oh, cicak. Cicak. Semakin naik, semakin tinggi, semakin tinggi. Resort. Boleh pilih nak yang mana. Boleh pilih tebing yang mana nak duduk. Tebing yang mana nak duduk. The best view. Dia tulis tu. Ada police station here. Sekarang 16 darjah Celsius. Okey, hati-hati.
cabin. Glass. Nah, ni orang selalu tidur ni. Ha. Oh, semua glass. Atas ni pun. Oh, ni banyak kedai lah sini. Macam pasar, market semua ada. Ni jawab ni kita makan carrot je lah. Oh, sini. Alhamdulillah. Sampai sudah. Assalamualaikum. Ya. Ni dekat Putapa ni ada DDO Zone Halal Food. Pagi. Tak. Okey. Semangat dia lain macam. Balik kalau balik semangat dia macam mana? Kalau balik 10 kali berhenti kot. Kalau pergi ya. Oh, balik. Tak sanggup lah. Ni balik naik apa? Aduh. Dia naik niat je. Kalau ada main cuti, okey. Tak ada cuti apa. Oh, yelah. Alah, ponting je lah. Tanya apa? Tanya harga bilik berapa. Dengan kat mana naik motor kecil tu je. Kawan ni. Kawan kita jumpa orang kawan je semua. Oh ya. Cenor lah. Wan dia ada bajet dengan tip tu. Sebab itu dia pakai pokok. Bangah. Nampak ngah ha kan. Ha. Hebat jumpa saudara sini. Tapi itulah kita dah tak ada motor tu. Lepas tu dia tak ada seorang tau yang tukang ejah tu. Tak ada dua. So dua abang saya. Abang saya nombor 2 tu dia memang rajin tu buat silap sampai dia pergi ke kampung kan. Tengok mana satu
cara buat dia buat tu. Dia pula nak tinggal dah tak ada. Jadi orang nak sambung tu tak ada. Lepas tu sekali kita jumpa hari raya je. Itu pun asyik. Lepas tu kalau balik, kalau kita ada jumpa mana-mana, kalau kita pergi mencari, kalau tak mencari tak ada lah. Lepas tu bila jumpa rupanya saudara kau ni nasib baik tak tumbuh jalan lah padahal nak saudara awak nak siapa? Ni kan lah rupanya nak saudara aku. Sebab kita ada balik ramai. Saya ada balik bapak 24 campur pula dia orang lagi. Pecah yang tu. Oh, pensai. Tu ke buat family day. Catering tak tahu dah. Masak tak larat. One time kalau pergi rumah lagi. Saya sepupu memang ramai. Dia siapa. Okay guys. Baru lepas dinner dekat sini. Now kita nak pergi ke hotel. Oh tu kat atas tu. Tu bilik kat situ. Sekejap aku tanya dia sekejap. Okey.